panjang ni. Kau undur belakang. Boleh jumpa gaya ni. Dekatnya dari sebelah ni. Apa tu? Kambing. Ikan patung. Gigit lah. Kalau lagi tu ada kaki. Jadi setiap dia boleh baring. Berisi air sana. Tak menjong berenang di dalam dia. Ya, kan untuk apa? Air tu masih. Mereka dekat. Kamu mau mandi ke? Kalau air siapa pendek, saya teman. Kalau aku lemas siapa selamatkan? Aku memang tak nak selamatkan kau. Memang aku panggil lah orang yang boleh selamatkan. Tolong, tolong. Kau tengok aku terapung je lah yang. Dah tu, aku pun tak kerja berenang. Jadi, Sama-sama you jam, I jam. No way. Terapung lagi tu. Oh, tidak. Kau memang jahat kan? Saya bukan jahat. Saya pun takut mati. Amalan belum cukup lagi. You tak jam, I jam kan? You jam lah. Yourself. You jam, I don't want to die. Okay. Kenapa nunjuk orang kaki tadi? Ya, I pun lagi teruk tengok ni. Saya punya hijau. Orang kita memang akan nampak macam ni. Ada juga. Nanti tak kalau urut tadi dah keluar nak mati dah. Kalau bapak ni. Ada orang kau pun pandai je. Hai. Dia keluar dia. Masuk banyak ni. Dia memang boleh keluar je sebenarnya. Guys, kita dekat bin. Ye, jaga banyak tai. Kita buat dekat bidang view resort ni guys. Dekat kambing banyak. Nak tunjuk rabbit. Oh, Ya. kau masuk balik. Ada ayam dekat dalam. Ada itik, bebek, ada rabbit. Ada ayam sana. Ada ikan. A few moments later. Macam ni lah. Kalau dah perak tu, pergi kampung. Lembu jalan pun kau mau ikut. Lama tak Lembu ini nak rekod. Lembu ni nak rekod bila ni? Aku bukan lembu. Oh, kambing tadi. Ya.
Belilah nak ni. Ni. Jatuh dah ni. Kalau orang Sabah cakap ngalalai. Ngalalai tu macam makan lauk. Makan tak betul-betul. Kelantan pun sama. Kelantan pun sama. Kelantan tak ada kelantan yang betul. Dia ada. Ni je. Ini makanan dia orang. Tradisional. Bukan tradisional. Dia macam makan kudapan untuk yang macam penarik pelancong. Yang ni memang orang nak makan. Macam kuda-kuda. Kalau you nak lepas tu nanti dagang kan. Dagang. Makan petang lah. Ustaz ni kuda-kuda. Jadi dia nasi ke mi celup tau. Kalau datang ke kamu tak makan. Apa? Tak makan ni. Tak nak dapat mana? Ya kan, cincang tu kan ada. Sama tu. Oh, yang kita pergi hari tu dengan cat semua tu. Itulah. Besar. Kalau ada sambal. Ini sambalnya. Terbakar cepat. Lagi nak sampai. Okeylah, ni je. Ini pun tak ada dia pula. Ulang nak bagi macam plastik benda. Tak ada sini. Sampai tidur ni. Je lah, tapi melintang. Jangan. Saya ni malas nak. The next day. Hari kedua, kita keluar, cari makan, pergi bandar Terengganu.
Satu petang sekarang kita main kuda dekat pantai ni guys. A few moments later. Ada orang tu birthday reward. Tengok dia. Kan dia reward. Mana resip dia? Belum siap. Mana siap lagi. Tapi resip yang you bayar tadi mana? Ai. Mana dah? Malu pula dia. Tengok. Berapa semua? Ini yang bayar kad. Bayar transfer. Dia reward diri dia. Birthday dia. Masa 24 tahun. Teman nak belikan dia belum lagi. Duit tak cair lagi. Aku cakap macam ni kena tangkap lagu ni. Duit tak. Tengok. Uyuh. Ini tengok tunjuklah sikit. Malulah. Ini 2 hari je dia pakai. Lepas tu dia letak dalam dia punya box. Harta karun dia. Saya tak pakai emas, saya pakai ini. Dia pakai Swarovski. Saya pakai dengan white gold eh. So kita tengok berapa hari je dia boleh pakai ni. Saya rasa 2 hari lah kot. Dia datang sini memang nak shopping je lah kot. Besar tau beg dia tengok. You, I rasa you pun boleh muat dalam tu. oversize ni. Boleh charge. You pun boleh masuk dalam tu. Masuk sekali lah. Thanks. Sekarang ni kita on the way pergi counter. Nak pergi bayar kuda. Pergi sewa kuda. Kita walk-walk dekat tepi pantai. So let's go. Kita tengok video ni sampai habis. Oh, I see, Yes, kita nak naik kuda. So maybe kita akan jalan dekat tepi pantai tu. Tak tahu dia punya checkpoint dekat mana. So let's go. Kita pergi tengok kuda. Tu kuda dia guys. Bang.
Ni yang putih tadi kan? Pergi naik lagi. Bang, dia bukan dekat tepi pantai bang. Bukan dekat tepi pantai Oh, mic air lah. Simpanan tu kan kecil-kecil hilang pula mic aku. Hai kuda. Salam kenal Bukan TikTok. Kuda guys. Naik kuda. Okay, my turn dekat tepi pantai nanti. Jadi guys. Hujan pula kat sana tu. Bawah lah bang, bawah. Bawah je. Tapi tak hujan ke? Sama hujan. Untuk hari ni kita cancel naik kuda sebab cuaca tak mengizinkan. So abang tu kata continue esok. So maybe esok pagi kita akan continue lah naik kuda tu. Sebab tadi tiba-tiba je angin kuat, kencang tapi sekarang dia dah lepas dah. Awan hitam tu dah pergi dah. So kita pun tak tahu plan sepatutnya hari ni naik kuda, tapi tak jadi. So kita just santai-santai dulu dekat pantai ni. Apakah perasaan anda dah naik kuda dah tadi tapi tak habis pun masa tu? Continue esok. Continue esok. Okey je. Okey je lah. Tak sempat ambil gambar. Gambar tak ada. Apa lagi, aku pun dah sempat naik. Apa lagi? Dia tu mengamuk tadi sikit. Dia mengamuk kat you. Bukanlah ni. Dia macam takut dengan angin. Bunyi angin, bunyi ombak. So tak apa. Ombak punya angin. Angin lah. So tak apa, kita continue esok pagi sebelum check out. Okay? Habis. Much later. Banyak ni kan. Becek kat sana.
Ikaw, ikaw pala ang hintay ko. Kenapa dia main? Pangarap 9:30. ngayong kapiling ka at tayo ay iisa. Hindi ko hahayaan na sa atin ay may hadlang. Pangako sa'yo, ipaglalaban ko sa hirap at ginawa. Aku enggak tahu orang kita tahu dia ni. Bersihkan balai. Aku ni meniaga je kalau tak aku. Kau tahu tak? Macam mana nak cari duit, nak gelang lagi pun. Habiskan duit. Itu dia aku. Tapi tahu. Ada lah aku ambil ban. Tak ada ban ke? Ya. Tak ada ban. Belum keluar lagi. Aku belum keluar lagi. Aku ada dah keluar dah kan. Ya? Aku dah ada dah. Dah tengok ini. Aku dah ya. Apa sih Kak Aska buat lagi?
Hai guys, hari ni hari ke tak tahu, 3. hari ketiga lah. Hari ketiga kita dekat Pidong View Resort Terengganu. So hari ni kita nak check out dah. Okay. So aku tak tahu aku record video tu macam mana sepanjang ada dekat sini. Aku harap korang tengok video ni sampai habis. Okay. So aku tak tahu juga nak cakap apa lagi. Yeah, that's all kot untuk video kali ni. Tak tahu ada lagi ke tak dekat dalam ni, dekat dalam lepas ni, tak tahu. So ada 4 minit kita check out.